both strolling around, breeze in the air. Every step's a story everywhere. No rush, no plan, just vibes all around. It's both strolling around. Assalamualaikum guys. Khabare warasok Lenterga. So today kita ada trip pergi Sarawak. Sekarang kita ke airport KLIA. Jam menunjukkan pukul 4.55 pagi. Kita dah lepas check-in, bag semua dah check-in. Kita nak pergi minum-minum jap dekat Din Tai Fung. Indre, atsubaya. Ni dia budak yang masih tidur lagi. Ni pun sama, masih tidur lagi. Okay guys, trip kali ni kita ada mereka-mereka. Lepas tu ada lagi yang mereka-mereka yang belum sampai. Sekejap lagi kita jumpa mereka-mereka yang belum sampai pula. Okay, kita ada veggie fried rice with mushroom and egg. Tak adalah veggie mana, ada egg. Ni makan. Guys, sudah bangun guys, sudah bangun. Guys, kita orang dah jumpa mereka yang lagi satu guys. Ni mereka yang lagi satu guys. Ni guys, mereka yang lagi satu. Mereka yang apa? Lagi satu. Oh. Let's go. Okay guys, kita nak boarding flight. Ya ke? Dah masuk. Ya ke? Ya. Macam nampak tak tu? Dia masuk mak. Parking stroller dulu. Okay guys, kita dekat dalam flight. So we got a breakfast. Kita ada this one egg noodle food. This one sausage dengan scrambled egg. That one nasi lemak rendang ayam. So kita ada sah here. Alhamdulillah guys, sudah sampai.
Okay guys, ini guys, ibu pengantin guys, ibu pengantin. Oh, kita sudah sampai. Ni guys, bapak pengantin guys. Oh, sibuk namanya bapak pengantin. Menyusun barang. Ini dia bapak pengantin. Say hello bapak pengantin. Hai. Oh. Ni guys, kalau korang tengok guys, ini semua food guys dalam kotak ni. Semua food. Ini dalam ni. Berat. Semua food. Kita hantar food dulu, baru kita pergi hotel. Okay guys, kita dah sampai dekat Grand Margarita Hotel. So this is the hotel. Okay guys, ini pemandangan luar lobby dia. Ada swimming pool. Lepas tu kat sana ada playground budak-budak. Tapi tadi tengok kat lift tu macam ada tingkat berapa? Tingkat 1 ni kot. Dia tulis tingkat 1, lepas tu ada swimming pool. Ke lain? Oh, macam-macam bistro. Okay, bye. Nanti kita check lagi. Okay guys, kita pergi cari makanan malam ni. Tadi kita dah recharge, kita dah tidur semua, kita dah mandi. So kita nak pergi cari makanan. So ni adalah hotel kita. Depan je dengan yang kucing punya state. So kita nak pergi makan dekat Top Spot lah. Okay, Grand Margarita. let's go. Okay, kita bergambar dulu dengan ni. Bukan bergambar, bervideo dekat ikon kucing patung dia. Guys, kita dah sampai dekat entrance Top Spot. Mana lift dia? Tak ada lift. Tak ada. Masuklah UTC. Kat sana kot lift dia. Oh ni escalator. Cari dia punya lift. Escalator ada. Okay lah. Cari dulu guys, mana masuk dia. Lift dia. Yang straight baru kita naik selalu, okay? Okay guys, kita dah berjaya jumpa lift. Dia punya tu tingkat 6. Dia punya tu. Okay guys, kita dah sampai di Top Spot. Kita baru order. So inilah dia pemandangan di Top Spot. Sorry guys, dah lapar lah guys. Tak lah nak ambil vlog ni. Itu. So kita makan dulu. Yang ni di sana. Cik, besar mulut daripada pucuk bidin. Lagi rasa-rasa. Sorang lagi. Rasa-rasa. Membumbungkan angkasa menang rantainya bumi. Disha tu apa? Macam biasa guys. Okay, dia apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah kenangan. Sana mengapa? Dia apa yang tinggal? Yang tinggal hanyalah kenangan. Okay guys, lepas makan kita pergi ambil angin dekat waterfront. Oh ni budak ni boleh lari ha. Suka sangat. Dah penat ni. Tu dia punya bangunan, dia bangun dengan negeri kan. So kita ambil angin je lah. Bagi digestion makanan yang kita makan tadi. Okay, sebab kita ada vlogger baru. Okay, cepat cakap. Okay, sekarang kita berada di I Love Kucing. Meow meow. So kita apa nak pergi mana dia? Apa panggil bridge tu?
Darul Hana. Hah? Darul Hana. Ini ke nama tu? Sebab? Sebab dia tak namakan Darul Hani. Dia namakan Darul Hana. So guys, kita belanja sikit lah. Suasana Waterfront di mana? Di mana letaknya Waterfront ini adalah terletaknya Waterfront di Salah. di kawasan mana? Kawasan dia. Ni dia adik-adik kakak. Kawasan dia. Itu suasananya. Apa tulis tu? Mata balik. Ni harga bot dia. Harga bot. Boat cruise. Ni untuk sunset ni kan. Ke boleh berapa? Tu ada tulis lah. Departure pukul 10 AM hingga 6.30 PM. Lah sunset. Sejam je. Okay. Thanks for the info. Okay guys, kita dah sampai di Jambatan Darul Hana. Sampai sana. Pendakian satu penyiksaan guys. Pendakian satu penyiksaan. Oi, macam gerak nak jari. Ni budak ni. Bos. Ni nama dia bos. Bos duduk, kita tolak. Boleh tak aku pergi sini? Kan macam nak selfie je. Nak selfish? Selfish. Cepat selfish. Okay guys, pendakian kita telah berjaya membawa kita ke puncak Gemilang Cahaya. Hey, tadi ni kena sensor ni perkataan-perkataan tak tersenonoh ni. So guys, inilah pemandangan dia daripada Jambatan Darul Hana. Kita belanja je lah sikit-sikit kan. Buat rasa-rasa. Amboi. Kos dia lebih